Ramai yang tanya, adakah rawatan semula jadi dan boleh rawat dari akar? Saya suka kongsi dengan pesakit kebaikan Betarin yang bantu aktifkan semula sensitiviti insulin dan bantu badan guna gula dengan betul. Sebab tu ramai yang turun dari 15 ke 6 dalam masa seminggu. Bukan magic tapi sains. Pada saya, siapa yang belum mencubakan Betarin ni, elok mencuba. Yang mana kerja manis orang tu dia nak naik, dia tak nak turun, boleh cubakan produk Betarin ni. Sebab saya salah seorang pengguna dia dan salah seorang pengguna yang suka nak beli ubat kat Facebook. Tapi Alhamdulillah bila saya guna bateri ni, saya cuba bateri ni, Alhamdulillah banyak perubahan pada saya. Saran saya elok ambil lah. Pasal tu dia untuk menstabilkan bacaan gula kita kan. Kalau kita tak makan mungkin dia akan naik-naik. Kalau kita bebas daripada kencing manis saja. Cuba Betarin. Saya kalau boleh saya nak bagi tahu, cubalah berhenti produk lain lah. Cuba start pada produk Betarin sebab apa? Daripada banyak-banyak produk saya tengok, yang ini saya nampak kesannya nampak seawal sebulan. Kalau sebulan ni makan masa kan sampai 2-3 bulan kan. Pada saya rasalah yang ni okey lah. Masuk pada yang belum cuba produk ni, insyaAllah boleh. Untuk pada mereka-mereka di luar sana yang ada masalah 3 serangkai ke, atau terutama dia yang ada penyakit kencing manis, eloklah mencuba Betarin ni. Betarin ni saya rasa sesuai sangatlah untuk menggantikan kita. Cubalah dia, insyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan saya rasakan pada pengalaman saya lah, Betarin ni dia macam satu option untuk kita kawal gula. Sebabnya macam saya dah bertahun, bukan baru kan, belasan tahun dah makan, especially milk tu. Pada orang-orang yang belum mencuba tu, kalau ada rasa nak cuba option lain lah kan, cubalah. Saranan saya untuk ubat Betarin ni, saya cakap cubalah, sebabnya atas kawalan gula tu memang menjadi. Jadi ubat ni terbaiklah pada sesiapa yang nak cuba mengawal panas gula, boleh makan.